Pada malam kejadian tu, Jiha ni baru balik daripada ambil stok. Jiha ni dia seorang peniaga online jual baju lah. Jadi malam tu dia balik lalu jalan Tangkap Muar. Tengah penat, ngantuk. Yelah, hari-hari buat live kan. Terkebil-kebil dia bawa kereta, pandang kiri, pandang kanan, depan, belakang, nak hilangkan ngantuk kan. Pada masa tu kereta pun tak banyak lalu dekat jalan tu. Hujan pun gerimis ada sikit-sikit. Menguap lah dia banyak kali. Berkali-kali jugalah dia tahan untuk nak tahan mengantuk tu kan. Terasa pula macam nak berhenti minum, tapi mana ada kedai situ. Jadi dia pun fikirlah nak buat apa lagi ni. Bukalah radio, cuba cari lagu yang sukalah. Mana tahu kan dia boleh stay fokus memandu pandang ke depan kan. Dalam dia tengah fokus tu, dia terfokus pula kereta dekat depan dia. Ini kereta idaman aku ni. Tapi sayangnya kereta tu boleh bagi pula lampu tinggi dekat dia. Silau mata dia dalam hujan-hujan ni kan. Orang ni beli kereta mahal-mahal, otak beli sekali tak. Membebel dia seorang-seorang. Jadi tak nak kena silau tu, dia pusing lah kepala dia. Siapa belakang ni? Sudah, ada orang pula dekat belakang ni. Padahal dia seorang-seorang ni bawa kereta. Dia nak menjerit, tapi cepat-cepat dia tutup mulut dia. Dia kononnya tak nak bagi benda dekat belakang tu perasan lah yang dia perasan. Jiha dia tak nampak direct benda tu, dia cuma nampak daripada ekor mata lah. Sebab tadi lampu yang silau tu tersulur dekat belakang sekali. Hilang terus ngantuk si Jiha masa tu. Terus fokus bawa kereta. Sambil-sambil tu dia bacalah apa yang dia ingat sampai balik rumah. Jadi niat dia pada malam tu nak buat live jual baju, akhirnya tak jadi. Demam dia.